warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Main. Hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ya Ustaz. Alhamdulillah nahnu bil khair. Sudah Ustaz. Makan apa? Makan. Naam. InsyaAllah kita ada jauh. Kita akan masuk pada tajuk baru. Tapi sebelum saya akan tajuk, kita tengok juga video. Yegam. Hai. Wah. Ya. Kak bunyi kata bek bunyi monyet kami bunyi kakak bunyi kucing meow 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 meow. Bunyi burung cip 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 cip. Bunyi itik quack 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 quack. Kami bunyi meow 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 cip 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 quack 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 quack. Quack quack. Ha. Ni apa? Okey, agak-agak hari ni kita nak baca tajuk apa? Binatang. Apa? Animal. Okey, agak pandai. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk Rifqan bil hayawanat. Rifqan bil hayawanat. Okey. Jadi aktiviti yang pertama, Sa'akra'u wa murad yadulakum ma'akra'u. Okey, boleh? Okey. Yang pertama, Kuil rosak. Filun. 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 Filun gajah. Filun gajah. Terusnya Baktun. 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 Baktun itik. Baktun itik. Okey. Terusnya Namirun. 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 Namirun harimau. Namirun harimau. Mana punya harimau? Anggir. Baik, yang keempat Kitun. 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 Kitun.
Kitun. Kitun. Kitun. Kucing. Kucing. Macam mana kucing? Terusnya. Asadun. 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 Asadun singa. Asadun singa. Okey. Sambung. Dikun. 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 Ayam. Ayam. Kita dengar ayam. Tim sahun. Tim sahun. Tim sahun. Tim sahun. Tim sahun buaya. Tim sahun buaya. Okey. Sambung. Arnabun. 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 Arnab. Arnabun. Arnab. Okey, buat gaya Arnab sikit. Arnab. Boleh, boleh. Okey. Sobanun. 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 Sobanun ula. Sobanun ula. Kita tulis lah. Okey. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Pisonun. 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 Pisonun kuda. Pisonun kuda. Okey. Tak boleh bagi tahu Ustaz, ini ada berapa ke tak dia belajar? 11. Tak apa, lagi. 7. 10. 12. 12. 17. 17. Okey, seorang je betul. Lepas betul. Saya fokus. Namanya Rasai. ada 10 haiwan. 10. Okey. Kita belajar kira Satu. Wahid. Wahid. Itnaini. Salasa. Arba'ah. Khamsa. Sita. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyara. 10. Asyara. Okey, boleh tak? Boleh, Ustaz. Minta seorang-seorang sebutkan huruf daripada atas sampai ke bawah. Mana boleh tahu ni? Okey, Fadli mula. Daripada atas sekali. Tu, haiwan paling kecil daripada besar. Okey. Okey, Fadli sebut yang lain ulang ah. Okey. Filun. 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 Filun gajah. Filun gajah. Okey, seterusnya yang kedua, jilat. Bakun itik. Bakun itik. Bakun itik. Bakun itik. Ya, baris. Kitun kucing. Kitun kucing. Kitun kucing. Kitun kucing. Okey, sambung kucing. Rar. Namirun harimau. Namirun harimau. Namirun harimau. Namirun harimau. Okey, nama kan? Sonun kuda. Hisanun kuda. Sonun kuda. Hisanun kuda. Okey, sambung alif. Tim sahun buaya. Tim sahun buaya. Tim sahun buaya. Tim sahun buaya. Senyap Hafiz. Sebutkan. Dikun ayam. Dikun ayam. Dikun ayam. Dikun ayam. Dikun ayam. Dikun ayam. Okey, Nila. Sebutkan haiwan ni.
Asadun singa. Asadun singa. Asadun singa. Asadun singa. Okey, terusnya Fahmi. Arnabun anak. Arnabun arnab. Arnabun anak. Arnabun arnab. Okey. Yang seterusnya Taha. Thu'banun ula. Thu'banun ula. Thu'banun ula. Thu'banun ula. Tadi dari Putra. Sebutnya mana-mana? Kitun kucing. Kitun kucing. Kitun kucing. Kucing. Baik. Dulu aku Ustaz. Okey. Okey. Sekarang Ustaz nak bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Okey, kumpulan pertama Majmuah awal, Majmuah thaniyah, Majmuah thalithah. Okey. Ustaz akan bagi kotak satu kumpulan. Okey. Nah, Mek. Cakap apa? Syukran Ustaz. Okay, jadi untuk aktiviti yang kedua, Ustaz akan perkenalkan terlebih dahulu tentang jenis-jenis haiwan. Okey. Jenis-jenis haiwan ada berapa? Apa? Jantan betina. Okey, betul. Lagi. Besar kecil. Besar kecil. Kecil, betul lagi. Serangga dengan haiwan. Jina. Betul dan beranak. Semua betul. Darah benar, darah kecil. Tapi yang Ustaz nak ajar ni adalah tentang yang pertama. Okey. Cuba baca sama Ustaz. Sebut dia dulu. Haiwanun alifun. Haiwanun alifun. Haiwan alifun. Haiwanun alifun. Haiwan alif ni haiwan apa? Alif. Pai 2 3. Asadun. Okey, alif lah. Okey, boleh lah. Okey, haiwan alif ni ialah haiwan yang jinak. Contohnya Kitun. Kitun. Ustaz, kitun lah jinak. Kita jinak ke tak? Jinak. Okey, yang pertama. Yang kedua, haiwanun muftarisun. Haiwanun muftarisun. Okey, haiwan muftaris ni haiwan apa? Haiwan liar. Okey, tengok. Contohlah haiwan asadun. Asadun ni apa sifat dia? Sikit je. Garang. Lagi. Berani. Kuat. Okey, haiwan ni asadun ni dia Guzah. kuat. Besar aiskrim Ustaz. Jadi haiwan muftaris ni haiwan buas. Jadi dalam aktiviti ni tulis kelakum di tahdid baina haiwan alif wa haiwan Natik. alif wa haiwan muftaris. Muftaris. Okey, jadi Ustaz akan tampilkan dulu di sini. Okey. Sorry. Ustaz akan bagi awak masa Sejam. 2 minit. 2 minit untuk berbincang dengan kawan. Okey, berbincang dengan kawan awak. Gambar-gambar tu sama ada haiwan alif atau haiwan muftaris. Okey. Seterusnya kita akan sebut satu haiwan. Tengah. Kita akan sebut satu haiwan. Wakil kumpulan 3 8 tampal boleh. Alamak. Habislah kena tampal. Okey, berbincang. Cabut. Dah cukup dah. Aku buka. Harus tampil di semua ni.
Dah habis dah. Oh sampai. Baik cuy. Dah siap ke? Yes. Honest. Kelas. Baik, okey. Okey. Dah belum? Jadi untuk haiwan yang pertama, okey. Haiwan tersebut wakil pergi ke depan, cepat-cepat dalam hafalan. Siapa yang ada benar? Okey. Wakil dia tu Ustaz. Wakil. Oh. Siapa? Duduk belum. Set. Ini baru tambal. Okey. Untuk haiwan yang pertama. Okey, untuk haiwan yang pertama. Tim sahut. Nama. Woi. Satu lagi bulan. Ini biasa. Okey, haiwan yang kedua. Rasadun. Buah awal ras. Nampak? Okey. Haiwan ketiga. Ikut. Diikut, okey. Kita balik. Okey, terusnya. Arnamun. Kita orang lagi. Sini. Okey, Anik lagi lambat. Seterusnya. Depannya, belakang ni. Belakang ni. Kami jauh Ustaz. Yang tanpa tak letak apa-apa tangan. Arnamun. Arnamun. Sobanan. Api bapak lagi siut. Okey. Jauh kita. Terusnya. Betul. Apa ni? Hisanun. Jangan dekat. Okey. Sebai. Okey, seterusnya. Apa lagi tak ada? Apa Yosef? Kantul. Namirun. Wait, balik. Batul. Betul. Weh. Ustaz main buku Ustaz. Lagi. Okey. Kempen pun tidak. Apa lagi belum? Kita. Itu. Lagi. Pegang dia. Kilun. Lambat. Okey, tahir. Okey, semua duduk. Baik lagi dulu nak. Ustaz, dia nak lalu lah Ustaz. Ustaz suruh duduk. Hebat tahir kan? Okey. Tapi dia nak sampai Kintul. Siapa dulu? Gimana aku pernah ni dua-dua ni ha? Ai minam. Ada bangsa korang. Jadi kumpulan yang menang adalah kumpulan semua. Satu lagi ke? Semua awal. Air jus. Okey, saya. Okey. Nampak tak berkat.
pula. Dah pula. Okey. Tiga apa tu elok? Sekarang kita akan masuk ke aktiviti yang ketiga. Di sini. Go. Dah malas tak? Okey. Untuk aktiviti ketiga ni, Ustaz akan bagi setiap majmuah satu tab. Boleh bawa balik ke? Tab. Ya, tab. Wow. Okey, nak majmuah awal? Kita nak tab juga. Ustaz nak tab. Majmuah awal nak apa? Nak tab. Ni macam ikut movement muallim. Okey, nak. Okey. Okey. Ustaz, tab saya warna hitam. Mana? Tu. Mirror selfie? Okey. Jadi untuk aktiviti yang ketiga ni Uridu. Okey, untuk permainan yang kita akan main adalah nama dia 3 stay 1 stay. Okey. Jadi setiap daripada kamu dalam sebulan masing-masing akan dapat satu haiwan. Alamak. Okey, masing-masing akan dapat satu haiwan. Okey, jadi daripada tab yang Ustaz beri tu, intaj asmasyru'ah Asyasya. Masru'ah bisawiyah. Okey. Okey, Mushroom. bina alat yang mengeluarkan bunyi. Okey, jadi Ustaz minta kamu buat video. Buat Masing-masing video. akan rakam video daripada tab. Kamu mimik bunyi haiwan yang kamu dapat. Okey, boleh? Okey. Lepas tu bila semua dah habis, 3 orang daripada kumpulan akan pergi ke kumpulan lain. Okey. Jadi seorang yang tinggal tu buat apa? Seorang yang tinggal tu terangkan. Contoh, ahli kumpulan dia ada yang dapat dikun. Okey, jadi disebut. Dia dah ni tunjuk video. Disebutkan dikun haiwan alif. Okey, jadi macam tu. Yang 3 tu akan terangkan ke 4 haiwan tu, boleh? Faham tak? Ustaz. Tak faham. Dia kita buat orang, 3 orang keluar, seorang je stay. Seorang tu yang akan terangkan. Jadi yang Semua kita dapat haiwan macam mana? Okey, dah haiwan. Bagi dalam surah masing-masing. Buat video dalam ni. Pertama. yang penting sekarang buat video tak? Ya. Okey. Ulang kedua. Enak. Bagi buat video dalam tab. Video apa tu? Buat video punya haiwan. Okey. Seorang satu ambil haiwan ni. Okey. Okey, kalau macam bising boleh buat kat belakang. Ini tengah. Kat belakang. Ha? Boleh. Belakang. Okey. Orang belakang ni. Sama? Belakang. Hai. Seorang-seorang. Itu dia haiwan apa? Harimau. Okey. Kita gambar kau punya harimau. Tak saja. Buat apa video? Video. Orang satu video. Macam gitu ni buat. 3 orang je lah. Asal tu nangis tu. Okey. Kamu. Okey. Seorang-seorang. Jangan. Kita baca apa? Masa kita kena tanya kat orang. Okey. Pasal dia kata. Bila button tu buat bunyi. Di screen tu susah. Seorang stay pada bila next round. Seorang orang yang kat stay yang dapat. Dah. Nah, asal je. Asal tu ini tu.
Payah pun ni. Kena ni. Depan tak kita pandai je. Asal je. Right. Mana? Malas tu. Siapa? Okey, 1, 2, 3. Bila. Pukul 6. Baik. Okey, semua dah. Palas tu. Baik. Okey, palas tu. Apa tutup muka? Ni, mulai ni aku sana free. Mula. Semua dah turun ke masing-masing. Okey. Turun ke masing-masing. Okey. 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 Semua duduk ke masing-masing. Jom main, jom. Okey. Jadi pilih seorang yang stay dalam grup. Siapa yang stay nak jelaskan daripada orang? Okey. Ini kumpulan dari Islam. Abael, kumpulan tanya, apa yang stay? Kami stay. Semua awal? Talha. Okey. Jadi mana tak stay bangun berdiri? Okey. Okey. Majmuah Salisa pergi ke majmuah awal. Awal tani sikit. Pergi tengok video. Tiga terangkan. Video. Ini video awal. Ini sama datang ke grup saya. Hai, saya datang nak tengok. Di sini kan ada 3 orang. Nanti kau terangkan. Ni time delay. Okey. Okey. Semua Ada Hajimah. Ada Hajimah. Satu. Kau bangun. Kanan hewan apa? Kanan hewan apa? Tari. Kamu? Kamu apa? okey. Okey, pamit terangkan. Sonun hewan apa? Sonun Aiman Ali. Semua Ali kau. Okey. Bergerak ke sebelah seterusnya. Bergerak ke sebelah seterusnya. Hai. Hai kawan-kawan. Hai. Ini kumpulan kami. Apa ada dua? Batu ini haiwan. Ali. Batu. Haiwan Ali. Boleh lagi. Ini adalah haiwan pertama. Haiwan pertama ini dia dalam kategori alifun. Haiwan alifun ialah haiwan. Ialah haiwan yang kedua diteruskan dengan haiwan yang kedua. Haiwan. Yang kedua adalah haiwannya kitul. Kitul juga berada dalam kategori haiwan Alifun. Habis. Lagi.
Mana buka awak? Mana buka? Aku ingat kucing ni. Aku Habis. Aku dah kucing ni. Kucing imut. Kucing imut. Jadi itu saja pelajaran soalan ini. Apa yang kita belajar hari ini? Haiwan. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Jadi dalam kelas seterusnya Ustaz nak kamu buat kerja. Ya. Dalam buku teks muka surat 90. Okey. Sampai sini. Kiaman.